Lepas hampir sebulan aku gunakan Sennheiser Momentum 4, aku nak bagi feedback kat korang apa yang aku rasakan bila gunakan headphone ni. Sebelum tu aku nak bagi tahu, aku dah 1 bulan buat research, okay, sama ada aku nak beli Sony SM5 ataupun Sennheiser Momentum 4. Masa tu aku tak fikir lagi untuk masukkan boost ke dalam option aku. Dan sebelum ni aku pakai Sony XM3 ni lah, dan dia pun dah agak buruk, so aku pun macam nak tukar baru. Dan lepas berbagi research, aku cenderung kepada sound quality, yang mana Sennheiser Momentum 4 ni ramai bagi feedback positif untuk sound quality dia. And then aku beli pada harga 1149. Masa tu ada fair dekat IOI City Mall dan aku pun terus angkat. Okay, sekarang lepas 3 minggu aku pakai, first memang selesa, memang selesa. Padding dia sangat lembut kan. Bila aku pakai kan, telinga aku just masuk ke dalam, dia tak tersepit dekat telinga aku. Mungkin sebab telinga aku kecil pun aku tak tahulah kan. Dan berat dia pun hanya 293 gram. Aku guna 3-4 jam lepak kafe untuk buat kerja kan. Dan aku tak rasa sakit langsung kat telinga ataupun dekat bahagian atas kepala. Sebab first memang dia ringan, padding dia sangat lembut, telinga aku tak tersepit, dia just terletak macam tu, macam cup. And then padding atas dia pun lembut. So untuk pemakin jangka masa yang lama, ini adalah headphone terbaik lah yang pernah aku pakai. SM3 sebelum ni pun aku rasa lepas 2-3 jam tu aku ada rasa sakit sikit lah. So skor aku bagi untuk keselesaan 9/10. So untuk look dia pun memang nampak premium, agak berbeza daripada design yang lain. Yang aku ambil ni warna dia graphite grey nama dia. Sebab aku macam hitam tu macam dah mainstream, dah bosan kan. So aku ambil graphite grey ni dan aku tak menyesal. Next pasal bateri. Sennheiser claim dia boleh bertahan sehingga 60 jam dengan ANC on. Dan lepas aku try, yes man, memang bateri dia tahan lama gila. Sehingga hari ni aku rasa aku baru 2 kali je full charge. Lepas aku baca dia ada capacity bateri 700 mAh. Dan kalau korang dah habis bateri pun, korang charge 10 minit sahaja, korang boleh dengar music, boleh guna dia sehingga 6 jam. 10 minit je untuk 6 jam. Bermakna 5 minit 3 jam. Aku rasa SM3 aku pun 5 minit 3 jam juga kan. Dan benda ni real. Dah hampir sebulan ni aku baru 2 kali full charge. Dan aku gunakan headphone ni memang agak kerap juga Bangun pagi aku nak basuh pinggan, aku pakai, aku dengar lagu kan. Next kita cakap pasal features dia. So dia ada touch control sebelah kanan dan memang cukup responsif. Swipe ke depan untuk next, swipe ke belakang untuk previous song, swipe ke atas volume up, swipe ke bawah volume down, double tap untuk on kan. Kalau korang tengah dengar lagu dengan mode ANC on, korang just double tap je untuk pause song dan juga onkan ambience mode. Let's say kalau korang nak bercakap dengan orang lain dan korang double tap lagi sekali untuk play song and then onkan ANC mode. Aku rasa fungsi ni dekat Sony XM5 dia just tekan macam ni je kan. And then kalau kita lepas, dia back to ANC. Yang ni features yang sama, cuma double tap. Macam gitulah. Bermakna ANC kalau kita nak cakap lama, bermakna kena buat macam gini lah betul tak? And then bila kita touch tu adalah bunyi klik yang kita dapat dengar. So kita tahu kita touch berapa kali, sekali ataupun 2 kali. Which is benda tu bagi aku penting lah juga supaya aku tahu berapa kali aku dah touch. Tapi kalau korang nak berborak tanpa ada benda ni, let's say korang cakap macam kurang ajar lah kan berborak dengan orang lain tapi pasang benda ni, korang just buat macam ni untuk dia smart pause. And then bila aku call dengan orang lain, orang tu pun tak tahu yang aku pakai headphone. Sebab dia ada crystal clear sound call lah dia panggil Memang claim dia ni memang betul crystal clear. Sebab aku tanya member aku pun tak record benda tu kan. Tapi aku tanya dia lah, clear tak aku call ni? Lepas tu dia cakap, clear tu, aku pakai headphone. And then dia pun terkejut, oh serius lah. Tapi aku tak record masa tu dan macam mana aku nak record call nanti aku cari tahu. Okay, macam mana performance ANC dia? Okay, ramai cakap SM5 memang the best ANC ever lah dan sebenarnya aku tak cari sangat benda tu. Bila aku try Sennheiser Momentum 4 ni, ANC dia sebenarnya cukup perform dengan baik. Dia tak adalah teruk, cuma mungkin dia tak sehebat macam Sony SM5. Tapi still, kalau korang dengar music dan onkan ANC mode dia, korang still boleh dapatkan suara music tu dengan clear tanpa terganggu dengan suara persekitaran. Aku boleh cakap suara persekitaran boleh dengar dalam 20% 10 to 20% kau boleh dengar CP-CP. Tapi bukanlah totally dia pekatkan terhadap surrounding sound. Kalau ada peluang nanti aku nak cuba juga SM5 punya ANC, nak bandingkan dengan Sennheiser Momentum 4 ni. Mungkin aku akan define melalui score lah kan. Let's say
skor SM5 9, mungkin ni 8, kan. Lepas tu dia ada smart control app yang korang boleh access dekat phone. Kat sini korang boleh set lah, sama ada nak setkan equalizer, onkan ANC ataupun ambient mode. Cuma apps dia bagi aku kurang daripada segi UI dia. Terkadang aku get confused juga walaupun dah selalu buka apps ni. Mana aku nak cari equalizer lepas tu asal equalizer dia suruh pilih macam gini kan. Macam agak confused app dia. Aku harap Sennheiser perbaiki lagi apps dia, mungkin design dia lagi supaya lebih modern, lebih mudah untuk kita faham. And then headphone ni juga boleh connect dua device dalam masa bersamaan. So korang daftarkan dulu device dia. Macam korang tengok aku ada MacBook, iPhone dan juga Magic 7 Pro. So dia boleh connect maksimum dua device dalam masa bersamaan. So transition, let's say aku buka melalui handphone dan juga laptop. Transition masa dia taklah lambat sangat. Maybe around 1 saat untuk transition antara phone ke laptop. Contoh aku pause lagu kat phone dan buka lagu kat laptop, mungkin ambil masa dalam 1 hingga 2 saat dia punya delay. Yalah, aku pun faham sebab bukan ekosistem dia tahu. Berbeza kalau korang guna AirPods Max yang memang dah ekosistem untuk produk Apple. Memang laju je lah kan. Cuma let's say korang ada phone ketiga dan korang nak switch kepada phone ketiga pula, korang kena tekan melalui apps. Tak boleh dekat phone ketiga tu korang buka Bluetooth dan nak connect momentum, tak boleh. Dia melalui apps, korang pilih device mana yang korang nak aktifkan. Okay, sekarang kita cakap pasal sound dia pula. Disclaimer, aku bukanlah seorang audiophile. Aku tak berapa mahir nak cerita pasal sound, tapi dia much better daripada SM3 aku, obviously lah kan. Bukanlah geng dia kan. Terus Sennheiser sendiri cakap dia ada Sennheiser Signature Sound, yang mana dia ada karakter tersendiri untuk sound dia. Tapi jujurnya, aku kena banyakkan menggunakan headphone lagi untuk aku faham macam mana karakter dia. Kalau berbanding SM3, okey lah, ini memang lagi clear, clarity dia lagi mantap. Bass dia macam biasa je. Cuma clarity tu lah bagi aku. Dan setiap instrumen muzik tu aku dengar sebiji-sebiji, pap 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 pap. Aku pun baru belajar pasal sound, tapi yang aku perasan ialah kalau kau guna ni dekat iPhone, let's say guna YouTube Music ataupun Tidal pun dia juga kot. Dia hanya terhad kepada kualiti audio AAC. Itu korang search sendiri AAC. Tapi yang aku tahu AAC ni dia berada di level ni. Tapi bila korang guna Android, dia boleh unlock sound aptX HD, yang mana sound quality dia di level ni. So kalau korang guna iPhone, korang dapat quality sound level ni. Kalau korang guna Android, korang akan dapat sound kat sini. Dan benda ni dah tertulis langsung di Bluetooth connection. Contoh dekat Bluetooth, kalau aku offkan dia punya high quality sound, dia akan jadi AAC. Means normal sound lah kan. Tapi bila aku onkan high quality sound, nampak dia jadi aptX HD. Yang mana dia bagi pengalaman sound yang lebih immersive, lebih details. Dan bila aku buat research lagi, katanya apps Tidal dapat bagi high resolution audio. Yang mana dia dapat unlock lah audio yang lagi power, lagi audio file. Untuk pengalaman aku sendiri, yes, bila aku buka music guna Tidal, adalah sedikit perbezaan yang mana aku tak dapat nak describe. Tapi bukanlah perbezaan yang besar kalau kau buka kat YouTube Music. Sebab mungkin link aku pun tak audio file lagi kan. Tidal aku beli hari tu dalam RM25 sebulan. Cuma aku ada trial month 1 bulan. So aku try lah dulu kan. Kalau tak banyak beza sangat, baik aku guna YouTube Music je. Cuma itulah dia. Korang bolehlah buat research korang sendiri ya. Aku pun tak expert sangat nak explain lebih pasal ni. And then untuk bass dia macam tak loud sangat, biasa je. Tapi jangan risau sebab korang ada option bass boost dekat dia punya apps. Means bila aku onkan dan offkan memang nampaklah perbezaan tu Bila aku onkan memang terasa lebih bassy berbanding normal sound dia. Aku rasa itu pengalaman aku lepas guna 3 minggu guna ni. Pertama memang selesa. Okay, itu keutamaan aku sebenarnya. Selesa, lepas tu features dia pun okay. And then sound quality dia pun bagi aku setakat ni aku puas hati lah. Oh ya, pasal sound quality tadi kan, kalau korang buka Tidal, contoh dekat device yang support high quality audio, macam sekarang aku gunakan tablet Huawei. Korang nampak tak
dia akan tunjuk yang ini adalah high quality sound, FLAC. Tak silap aku, FLAC ni antara top tier sound quality yang ada pada device. Yang device boleh keluarkan. Itulah yang aku maksudkan. Kalau guna sambungan Bluetooth, dia memang akan compress audio quality tu. So better memang kalau korang guna wired connection. Cuma kan phone sekarang pun tak ada kan audio jack. So memang guna Bluetooth lah, kecuali korang beli adapter Type-C ke audio jack. Okay, untuk kekurangan pula, aku rasa untuk full charge memang ambil masa yang lama lah, sejam lebih macam tu kan. And then terkadang sejam hari tu. And then dia punya button on off ni terkadang dia tak konsisten. Dia ada bagi tahu kalau nak on atau off, ambil masa 3 saat, kita hold. And then untuk onkan Bluetooth, untuk new connection, hold 5 saat. Terkadang aku lebih daripada 3 saat untuk matikan benda ni. Itu pertama. Yang kedua, tiba-tiba dia boleh hidup sendiri. Contoh aku tengok konten dekat aku punya TikTok, tiba-tiba dia connect dekat aku punya headphone yang last aku guna 2 jam lepas. Aku pun tak faham macam mana dia boleh connect sendiri, macam mana dia boleh on sendiri. Adakah sebab ada movement, mungkin terlanggar guna bantal ke apa, dia jadi detect yang dia nak on. Itu satu benda yang aku perasan lah. Dua benda lah. So, tiba-tiba dia connect sendiri, lepas tu button on off dia kadang lebih daripada 3 saat. Terkadang aku pun tak tahu dia dah on ke ataupun dah off ni. Dia tak ada satu suara yang bagi tahu the device has turned off, the device has turned on. Kalau ada suara tu mungkin membantu aku sikit kot. And last, apps dia yang agak kurang friendly lah, agak serabut sikit lah. So, itu saja review aku untuk Sennheiser Moonbeat 4 berdasarkan pengalaman aku. Mungkin orang lain ada pengalaman yang berbeza. Ini pengalaman aku lah. So, semoga membantu korang untuk buat keputusan. Aku pernah ada di posisi tu, nak cari headphone apa yang terbaik. Dan semoga membantu. Subscribe kalau suka tengok video aku. More to come. Wow, hebat sekali.